Now it's fine. Penat baby. Best juga baby sebab tak ada orang lain kat rumah ni. I'm alone, lonely. Suami kerja, anak pula dah besar, pergi tengok movie dengan kawan-kawan. Me, just by myself. Ya, cabi cute. Ya, cabi tu okey je sebenarnya. Ada plum-plum sikit. Jaga makan je. Make sure you jaga makan you. Okay, hari ni you nak makan masak lemak cili api. Lepas tu besok janganlah makan masak lemak cili api. Try lah makan ikan bakar pula. Kan, makan dengan sayur-sayuran sikit. Nak kena balance lah. Janganlah hari ni kau makan ayam masak lemak cili api. Besok kau makan kari. Lepas tu kau makan asam pedas. Boleh makan. Tapi jaga portion. Ya. Ya, Noria sibuk tanya laki kita kerja ke? Ya, dia kerja. Ya. Suami pun geram. Faham tak? Mana Jimmy ni? Dah buat orang marah. Stres aku tau. Tanya pasal diet-diet ni. Ya, makan yang seimbang. Jaga makanan. Sambil-sambil tu janganlah lupa beli lipstick. Tukat lah. Dah lah hari tu aku kena kencing. Ya je nak beli lipstick lah. Apalah itulah inilah. Hujung-hujung tak beli. Bila orang pakai lipstick, Kak cantiknya lipstick Akak. Akak pakai kod apa, beli apa ni. Orang dah suruh support lokal. Support lah lokal. Lepas tu nanti hujung-hujung nak juga beli barang-barang brand-brand yang kat pada Amerika tu. Dah bagi tahu dah. Kualiti dia bagus. Dah explain dah. Tukar-tukar lipstick lagi hari tu tau. Tukar warna inilah. Diorang minta warna ni. I tukar semua 4-4 warna. Lap sentar bibir I sampai kering bibir I dia buatnya. Lepas tu tak beli. Harapan palsu je dia bagi. Kata suruh keluar lipstick produk sendirilah. Dah keluar dah pun lipstick sendiri. Ini nama dia Match. Tanya lagi soalan. Jaga penampilan. Maksud awak apa, Wafi? Jaga penampilan macam mana? Jaga penampilan macam mana? Cuba cakap. You nak jaga penampilan macam mana? Yes, memang kena bebel. Sebab korang ni semua memang nak kena bebel pun. Memang you guys should kena bebel. Ya, emosi perempuan memang berubah-ubah. Like I said, I ada 78 personalities in a day. So, ada ke orang tiba-tiba nak jadi assistant saya? Pasti ke you nak jadi assistant I, okay? Saya seorang pelakon tau. Saya akan tukar mood dalam masa 5 minit ke 5 minit. Kadang-kadang bila saya rasa saya nak happy, saya happy. Tiba-tiba saya dalam masa 5 minit, saya emotional. Tips ketiak lawa pula nak tanya. Saya tak pasti kenapa ketiak saya warna putih sebenarnya. Siapa artis mana yang live Asyik Mamara ni? Kenapa nak sama-sama dengan artis lain Saya tak selalu live tau. Saya bukan kaki live, okay? Saya ada banyak masa terluang dalam hidup saya. Saya happy dengan live saya. Saya tak perlu nak bercakap. Tapi hari ni bila saya lonely, baru saya live. Dia suruh nyanyi pula. Nak suruh nyanyi boleh. Boleh. Bayar. Brisk walk dah dalam mimpi. Okay, tadi tanya pasal tips ketiak. Macam-macam lah korang kan. Tips ketiak putih. I also don't know lah. Saya pun tak tahulah. Mungkin sebab muka saya tak cantik, badan saya gemuk, cabi. Mungkin ketiak saya cantik. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang kita ni, dalam diri kita, nobody's perfect. Kan? Nobody's perfect. Jadi, muka tak cantik sangat macam orang lain yang lebih cantik, tapi ketiak saya putih. Kadang-kadang tu muka orang tu cantik, ketiak dia hitam. Kadang-kadang muka dia tu perfect sangat, tapi ketiak dia bau kari. You know, ini dipanggil balance. Tuhan itu adil, betul. Kadang-kadang muka you jerawat tapi tak cantik, kulit you gelap, tapi shape badan you meletup.
perfect. Everything is just perfect. Ya. Janji tak busuk, betul. Ambon mengata ya. Saya tak mengata. Saya cuma cakap memang macam ni based on experience. Sebab saya kan banyak travel, banyak shooting dengan macam-macam orang. Yang mana yang cantik, yang tak berapa cantik, yang apa-apa jenis lah. So, it's like that lah. Kadang-kadang cantik, ketiak pula berkedut. Kan? Macam saya, macam ni ketiak saya putih. Tapi saya ada benda-benda lain juga yang tak perfect. Badan saya ada jerawat kat belakang. So, just love yourself je lah. Kan? I tak pernah buat laser-laser semua. I tak pandai. Tapi I rasa macam I nak cubalah. Tapi sakit kan buat benda tu semua. I just wonder macam mana diorang boleh pergi buat benda-benda tu semua. Macam takut je. Nak pergi buat apa? Pergi bercocok tang sana, tang sini. Tak sakit. Taklah sakit sangat. Mana kau tahu kau dah pernah buat ke? Sakit. Tak nak lah. You tahu tak, you buat benda tu semua, you tak tahu apa benda yang dia masuk dalam muka korang tu. Sekarang korang nampak cantik, melekat di pipi macam itu. Lepas tu nanti korang akan edited, korang letak lagi banyak-banyak. Lepas tu ujung-ujung bila umur korang dah 18 tahun, dah macam belon. I tak nak. I nak muka I tua but aging gracefully. I tak nak muka I dah tua kerepot. Lepas tu, tapi yang ni masih berketul. No way. Cucuk bagi putih. Hello girl, are you sure? Are you sure nak suruh saya pergi cucuk putih? No, I love my skin so much. Tengok berapa ramai pelakon yang masih kekal berkulit Nusantara. Tidak ramai ya. Semua dah berkulit seperti ala-ala Korean cap ayam. So, kita ni orang Melayu. Kenapa kita tak nak sayangi kulit kita yang cantik ni? For me, tan skin is so nice. Taklah, saya tak maksudkan sesiapa. Maksud saya, ramai sangat orang dah putihkan kulit. Kalau you dibandingkan dengan daripada muda-muda 20-an, amboi, betul punya gelap kulit dia. Sekarang dah putih melepak macam Snow White. For me, sayangnya, kalau semua orang dah berkulit putih, semua orang dah berkulit Korea, kita dah sama dah macam orang dekat luar. Mana keistimewaan kita sebagai orang Melayu, Nusantara? Kita special tau. Kenapa kita nak kena ikut orang dekat luar tu? Kenapa kita tak nak rasa bangga dengan apa yang kita ada? I love my brown skin so much. I will never ever colourkan dia, putihkan kulit I. No. You know what? Tan skin adalah warna kulit yang paling senang untuk untuk set up lampu kalau I shooting. Cameraman loves my skin so much. Memang nampak cantik dekat dalam screen. Kan? Why you wanna putihkan your kulit? Untuk apa? Biarkan orang biarkan orang ejek awak hitam ke apa, peduli. Dia orang tu kurang kasih sayang. Diorang tu, you tahu tak, manusia dia ada dua jenis. Satu memang jahat, satu memang baik. So anggap je lah yang jahat tu adalah kawan-kawan awak yang ejek awak tu. Jangan take it seriously. Memang ada setengah orang hidup dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, memang lahir-lahir jahat, busuk hati. Diorang ni memang dilahirkan adanya dan dunia ni memang untuk menyakiti hati awak. So kalau awak terikut apa yang cakap, awak kalah lah. So, don't bother. Pedulikan. Just fuck them. You are beautiful. Okay? Saya tak kuasa dah nak buat sesi motivasi ni. Semua hidup saya sendiri pun sengsara. Penuh dengan jadual ke sana ke sini. Tahu tak, anak bulu je dah ada 7 ekor. Tidur pun tak cukup. You just love your skin, okay? Korang tahu kan, kita punya kulit ni cantik.
Ingat, kita orang Melayu. Jangan sibuk nak jadi orang Korea. Buat apa? Korang tahu kan? Abang Pali. Ya, dah kenyang pun. Korang tahu tak? Apa nak cakap tadi? Lupalah Abang Pali ni. Bila korang top up kulit korang putih, korang tahu kan? Bila korang berkulit putih, bila kulit putih tu tak original, bila kena panas, dia akan jadi kelabu tau. So, maknanya kalau korang berkulit putih tu, korang tak ada kerja, tak ada pergi pantai, tak ada pergi mana lah. Sayang tau. Lebih baik you berkulit tan, kalau kena panas you lagi cantik, you jadi golden, daripada you pergi dekat panas, kulit you jadi kelabu. Tak okay babe, kulit kalau kelabu babe. How to order charm? Okay, kalau nak order barang tu, boleh order dekat website muchbeauty.com.my. Dekat profil saya ada tulis. Pergilah tengok. Okay, jadi kelabu asap babe, tak okay babe. Kulit kalau kelabu asap tak okay babe. Hidung pula dari shape jambu sekarang jadi shape lain. Iya, betul. Sayang babe, nanti addicted babe. So saya minta lah, saya punya ni, orang yang tengah tengok saya punya live ni, jangan terikut-ikut orang babe. Banyak duit nak keluar tu, nak repair muka. Banyak babe kan. Lepas tu hidung semua sepesen je aku tengok. Lepas tu lagi satu ni yang buat gigi tu, yang buat veneer tu, kan, semua gigi putih melepak. Geram aku tengok. Tak sesuai lah. Putih sangat. Tak nampak original. Hollywood, apa orang panggil tu? Hollywood white. Tersusun je satu pesen je semua. Ish, tak boleh lah, tak okey lah. Lain lah kalau gigi dia tu memang dah teruk, bengkak-bengkok, okey lah repair. Tapi kalau ia pun janganlah pilih yang putih Hollywood white tu sangat. Sebab terlalu putih bila dekat TV nampak tak cantik. Nampak macam it doesn't make sense. Gigi terlalu putih tak boleh, especially lelaki. Pada saya, tak bro lah, tak macho lah lelaki buat gigi tu. Tapi itulah ujung-ujung